Anak muda yang bijak bukan yang simpan duit banyak, tapi yang tahu tukar duit kepada aset yang bernilai. Jangan lupa follow dan save unit ini untuk rujukan yang akan datang. Duit kertas nilainya makin jatuh setiap tahun sebab inflasi. Harga barang naik, kos hidup meningkat. Duit yang sama, jumlah beli barang yang semakin sedikit. Emas pula, aset yang bernilai diiktiraf seluruh dunia. Tak terkesan dengan kejatuhan mata wang. Kalau kita mula simpan emas dari umur 20-an, 10 tahun lagi kita akan ada simpanan yang bukan sahaja kekal nilainya, malah bertambah. Contoh, 10 gram emas pada tahun 2015 harganya sekitar RM1,500. Hari ini nilainya lebih RM4,500. Itu beza simpan emas versus simpan duit. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau nak masa depan keuangan kukuh, mula simpan emas sekarang. Bukan tunggu umur 40 baru nak fikir. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.